Hadisnya hadis hasan. Kata Rasulullah, Nabi sebut 3 benda yang jangan tolak. Yang pertama bantal, yang kedua minyak wangi, dan yang ketiganya susu. Yang pertama bantal. Saya tak tahu huraian bantal ni macam mana. Kalau orang Melayu, suar bantal jangan tolak, hak tu tidur ah. Tu ustaz, ada hadis hasan lagi. Hasan ni apa huraian dia? Nabi kata 3 benda jangan tolak. Bantal, minyak wangi, susu. Maksudnya suar tang mana pun lena. Kan bukan macam tu, no? Saya pun tak tahu apa huraian sebenar hadis ni. Bantal ni satu benda yang sinonim lah dengan orang Arab. Wallahu a'lam, boleh jadi Nabi maksudkan yang itu. Kalau tetamu yang mulia datang, dia akan bawa keluar satu bantal besar tu, tak duduk atas tu. Kira paling selesa lah. Tu paling selesa. Dan bila kita masuk, kebanyakan rumah dia tak ada sofa yang duduk atas, dia ada sofa di bawah. Dia ada sofa bawah tu, sofa duduk sila di bawah, dan tiap tempat duduk dia buat partition dengan bantal. Dia buat partition bantal. Jadi bila kita piduk tu, kita boleh letak tangan gitu. Yang keduanya minyak wangi. Kerana Nabi SAW nak beritahu orang Islam, dia tak pernah mengeluarkan bau yang busuk yang boleh menyakitkan hati orang lain. Sebab itu tiap-tiap kali semayang yang ada berjemaah, seperti solat sunat istisqa, semayang hari raya Aidil Adha, semayang Jumaat, tuan-tuan akan tengok ada hadis Nabi akan bagi tahu sunat untuk seorang itu membersihkan dirinya daripada bau-bauan sebelum pergi ke semayang sunat yang ada berjemaah. Pasal apa? Hikmah dia yang disebutkan oleh para alim ulama ialah supaya tidak menyakitkan hati muslim yang lain dengan bau-bauan yang keluar daripada tubuh badan dia. Nampak tuan? Islam jaga sampai teratur. Bila duduk sekali pun bau tubuh badan dia tidak menyusahkan orang yang Islam yang duduk di kanan dan kiri dia. Maka dengan sebab itu Nabi ajak para sahabat untuk ajak kepada semua umat Muhammad untuk kita berwangi-wangian. No? Dan yang kedua, wangi-wangian ni tuan-tuan, cara yang kedua ialah selalunya orang tahulah, ialah kita tidak menggunakan wangi-wangian itu untuk kali yang kedua pada pakaian yang sama. Sekali dia berkeluar bau lain. Contoh baju kita, pukul 8 pagi tu kita sembuang ada minyak wangi. Saat lagi pukul 4 petang kita nak pakai lagi baju tu, kita sembuang sekali lagi. Dia tak wangi lah tuan. Dia bau tengik pelik tu. No? Yang ni juga kena